Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Mukri bin Muhammad Nizam dari kelas AD bagi kursus psikologi pendidikan bernombor matriks di 2024111754. Hari ini akan membentangkan tentang sejarah perkembangan psikologi pendidikan. Sebelum kita masuk kepada perkembangan yang lebih terkini, kita perlu tahu lebih dahulu tentang asal-usul perkataan psikologi, kemudian bagaimana ilmu ini boleh berkembang menjadi sebagai sebuah disiplin ilmu. Asal kepada psikologi merupakan daripada perkataan Yunani ataupun Greek yang membawa perkataan iaitu logos yang bermaksud ilmu dan psyche iaitu bermaksud jiwa. Psikologi merupakan sebuah ilmu bagi mengkaji tingkah laku dan kepribadian manusia, khususnya dalam bidang pendidikan yang memerlukan interaksi antara guru dan murid. Jikalau tidak ada interaksi ini, tidaklah boleh dipanggil sebagai psikologi pendidikan. Sebab dalam psikologi pendidikan, kita akan mengkaji tentang latar belakang murid, tingkah laku murid dan sebagainya lah berkaitan dengan hubungan murid dan guru. Dan juga asal kepada psikologi ini juga berasal daripada kita semua tahu bahawa asal kepada psikologi ini adalah daripada satu bidang ilmu falsafah yang digagaskan oleh Plato dan Aristotle yang dikatakan sebagai bapa kepada ilmu falsafah. Kemudian ilmu ini kemudian mengalami perkembangan pada sekitar abad ke-17 dan ke-18 yang dibawa oleh tokoh-tokoh Renaissance ataupun tokoh pencerahan di Eropah seperti John Locke yang membawa konsep tabula rasa yang bermaksud anak seperti kertas kosong yang memerlukan pengalaman untuk pengetahuan. Ini adalah asas-asas kepada psikologi pendidikan. Diikuti dengan Jean-Jacques Rousseau pada tahun 1712 hingga 1778 yang menekankan bahawa pendidikan perlu mengikut tahap perkembangan anak ataupun developmentally appropriate education. Kemudian disiplin ilmu psikologi ini kemudiannya mengalami perkembangan yang begitu drastik. Pada abad ke-19 lahir seorang tokoh yang dikenali sebagai Herbert yang menggagaskan sebuah psikologi pendidikan ini. Dialah yang mengasaskan psikologi pendidikan dan digelar sebagai bapa kepada psikologi pendidikan. Kemudian gagasan yang dibawa oleh Herbert ini kemudian diperkembangkan lagi oleh psikologis dalam bidang pendidikan dan menjadikan ia sebagai satu bidang ilmu. Antaranya kita dapat lihat dalam tokoh-tokoh psikologi pendidikan di barat seperti G. Stanley Hall yang memperkenalkan psikologi dalam pendidikan di Amerika Syarikat pada sekitar 1888. Kemudian diikuti dengan E.L. Thorndike sekitar 1874 hingga 1949 yang menulis buku bertajuk Educational Psychology pada tahun 1903 yang mengandungi teori-teori pendidikan dalam psikologi. Dan ini merupakan asas-asas kepada ilmu-ilmu psikologi pendidikan yang kita pelajari pada era moden ini. Kemudian selepas daripada gagasan ataupun penemuan-penemuan ilmu psikologi sebagai pendidikan ini kemudian diperkembangkan lagi dalam beberapa teori-teori yang kecil. Antaranya teori behaviorism, Gestalt, kognitif awal, kognitivism, konstruktivism, psikologi pendidikan moden. Dan ini semua merupakan teori-teori yang dikembangkan hasil daripada perjuangan ataupun idea-idea dan teori-teori yang dikembangkan oleh pendahulu mereka seperti G. Stanley Hall, John Locke dan Jean-Jacques Rousseau. Kemudian psikologi pendidikan ini kemudiannya mengalami perkembangan pada era moden. Teori psikologi pendidikan ini kemudian diperkembangkan lagi mengikut kesesuaian arus semasa. Seperti contohnya psikologi pendidikan ini kemudian dipadukan dengan ilmu neuroscience yang mana memerlukan neuroscience ini adalah mengkaji tentang kognitif pelajar dan itu sendiri. Kemudian dipadukan lagi dengan artificial intelligence dan sebagainya dalam konsep psikologi pendidikan. Jadi itulah dia sedikit sebanyak tentang perkembangan psikologi dalam pendidikan dalam disiplin pendidikan psikologi pendidikan. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.